Thailand ni terkenal dengan pintu gerbang yang salah satu pintu gerbang yang besar dari pantun sini. Siapa boleh baca? Pintu gerbang ni diorang buat pertandingan. Yang ni belum bakar lagi. Gerbang ni diperbuat daripada kayu. Dahsyatlah diorang kan buat kayu. Boleh baca tak? Okay, siapa boleh baca? Dia memartabatkan tulisan Melayu ya, kerana kawasan Yala ni ialah kawasan Islam. Okey. Dia buat macam ni pemandu pelancong kami. Oh, boleh buka pintu dia. Ni ada pintu dia. Tapi kos tinggi lah ya, dia buat daripada kayu. Maknanya dia runtuh setiap tahun ke, buat setiap tahun ke macam mana? Untuk ni kalau macam dia orang pusat, dia romak, dia buat lah pula. Untuk belakang besar lah. Kawan besar lah. Saya screenshot apa ya. Kampung Kupinang nama termasyhur, masyarakat makmur, aman sentosa. Pintu ni boleh buka. Boleh buka ke pintu tu? Kita cuba nak buka. Kata comel lah kalau bergambar di dalam tu. Jenguk pintu. Okey, kita dapat bantuan untuk buka pintu. Comel. Kita gambar gitu lah. Okey. Boleh ke? Boleh. Take turn. Yang mahalnya mereka menggunakan tulisan Jawi.